Okey, Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan buat review laju-laju untuk raket Nanoflare 800 game. Okey, raket ni dah lama keluar kat market. Jadi saya akan buat review yang ringkas sajalah. Alright, so secara feeling raket ni dia dari segi balance rasa even balance ke arah slightly head heavy. Okey, dan shaft dia, flex dia medium dan frame dia isometric. Okey. Dan jenis frame adalah jenis yang potong angin. Saya memang laju lah. Okey. So walaupun grommet dia ada 78, tapi sweet spot dia memang besar. Dan tak susah nak adaptasi dengan raket ni. Senang aja. So 78 grommet tu tak ada, rasa biasa saja. Alright. So jom kita start dengan performance review dulu. Okey, dari segi speed, raket ni memang tercipta untuk speed. Nama frame pun dah potong angin. Jadi memang raket ni laju dan responsif. Okey, dan sesuai dengan iklan yang Yonex buat, raket ni memang best untuk main drive lah, counter drive atau counter attack. Memang cemerlang sangat untuk main flat drive. Okey. So dari segi control pula, okey, sekali lagi grommet 78 ni membuatkan string dia lebih padat. Frame dia tak getar dan stabil, jadi membuatkan pukulan lebih terkawal dan tepat. Okey, control dia memang cun. Alright, so kekurangan raket ni adalah pada power dia. Power dia agak kurang. Smash yang dihasilkan laju tapi tak berat. Dan smash tu bila travel makin jauh dia makin slow. Alright, so untuk backcourt player yang nak pakai raket ni, anda kena nak harapkan one shot kick tu susah. Anda kena bagi lawan tak stabil, baru anda boleh smash. Kalau anda harapkan dari backcourt untuk smash kuat, anda akan hampa. Okey. Jadi raket ni sesuai untuk all around speed dan control. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.